Boleh? Boleh. Rasa sampai mana? Oh, sejuk. Kaki sejuk. Ni sejuk ni. Rasa dua-dua tapak kaki. Okey. Kat sini tekan Kat sini tekan boleh sampai ke Mr. P Rasa boleh sampai. Sampai Dia rasa kat pangkal ke kat ujung? Pangkal, ujung, semualah. Semua Okey, betis daripada berdenyut tu. Boleh nampak. Okey. Ada rasa nak kejam tapi dia tak tarik, dia tak. Belum lagi. Nampak cara tak ada. Dia kalau ada dia bulat. Sejuk ni. Lipat. Boleh terima? Okey, boleh lagi. Boleh Ni dekat sepi tu sampai ada rasa lagi? Dah kurang? Kurang. Ada rasa lah? Ada sikit je. Ada sikit rasa. Okay, power lah. Kat sini pun boleh rasa. Kadang tu boleh pergi. Ke atas ke pinggang? Pinggang tak ada rasa. Tak ada Boleh? Betis kiri tu macam nak krem. Betis kiri? Berasa nak krem. Tak belum lah. Belum lagi. Tu aku laju sikit. Ni rasa sampai Mr. P sampai ni. Ni kita lembutkan urat ni, main. Urat tegak, urat main ni. Tadi sejuk. Lepas ni dah kurang sikit. Tapi kat tengah ni sejuk. Tapak kaki saya rasa sejuk dia. Rasa sejuk dia? Kat tapak kaki kan? Ni sejuk ni. Tadi dekat atas. Pangkal peha tu. Sekarang kat sini pula. Sejuk. Sangat. So you pun rasa sejuk dia kan? Macam mana? You pun rasa sejuk dia sampai ke tapak kaki tu. Ni overhaul ni sebenarnya. Overhaul ni. Ni rasa sampai jari kaki tak? Jari semua. Tapak kaki apa semua rasa kaki, Kat atas dia rasa? Atas tak rasa. Tak rasa lah tapi rasa kat atas. Sekarang ni rasa kat atas. Sekarang dah rasa kat atas? Rasa. Kat pangkal, kat kepala Mr. P. So, that means yang kau urut banyak kali ni ada beza lah kan? Ada beza lah. Tadi tak rasa sangat. Tak rasa. Sekarang ni tekan lutut pun tekan sikit kan. Yelah, mana kita letak kat pelipat ni dia boleh rasa sampai Mr. P tapi memang jarang lah 50 ni. Biasa orang dah krem lah. Hampir nak krem. Cuma dulu kaki ni lagi sejuk rasanya. Kan? Ya kot. Sekarang badan langsung dah tak ada sejuk. Kurang. Kurang. Sangat kurang. Sejuk pun dia tak sesejuk dulu.